Right, so barang-barang yang aku order kat TikTok semua dah keluar, dah sampai. Ni yang aku rasa door visor yang baru, sebab aku punya satu tu dah patah. So nanti kita nak cabut. Lepas tu ada lagi beberapa barang ni, tak tengok lagi dalam. Jadi kita unboxing kejap. Yang ni aku rasa ni cushion. Okay, so jom kita unboxing. Parcel pertama. Oh yo. Oh. Pewangi kereta Pewangi kereta. Oh, Solar Premium Car. Dia kata boleh tahan selama 126 hari. Ush, wangi mat. Dia ada bagi apa lagi ni, stiker untuk tampal dekat. Wangi, sedap-sedap. Okay, ni yang pertama. Okay, ada apa-apa kerja tu ada. Okay, kata member jadi masa. So barang kedua ni tak tahu. Wrap pun bubble wrap Okay, ni aircon cleaner. Aircon cleaner. Ada crystal lemon. Pun aku beli kat TikTok juga. Cara nak pasang dia pun senang nanti. So ada crystal lemon. Kita buat kat bawah. Okay, untuk blower cooling coil dengan blower treatment. Okay, okay lah ni. So next, yang satu tu korang dah tahu lah, itu door visor. Ini barang yang paling penting ni. Seat rest dengan headrest. Sekejap lagi kita akan pasang semua. Sedap lah, lembut lah, padat. So 4 barang. Ada lagi lampu-lampu semua aku belum beli lagi. Belum sampai lagi. Alright, so 4 barang dah sampai. Okay, headrest headrest dengan backrest. Ni 56 blower and coiling coilnya ni. Lepas tu ni 126 hari punya pewangi. Lepas tu door visor lah. Okay, kita akan buat kat bawah. Sekejap lagi kita akan pasang. Alright, safety pin dah buka. Cocok hose ni. Okay, buka switch aircon. Tembak sikit-sikit. Kita letak kedua je. Penuhkan. Tak payah laju. Saya rushing-rushing, santai. Okay, korang dah buat tu, korang biarkan dalam setengah jam, 1 jam, sampai ada rasa sejuk balik kat dalam. Okay, ni nampak. Ni door visor ni pun nak tukar ni. Belakang tak ada, depan ada. Ni nak kena buka, sebelah sana kena buka. Sebab sebelah sana ni pun kalau korang nampak ada patah macam ni nak kena buka ni dua-dua belah. Lepas tu kita pasang yang baru tu. Ada leceh sikit lah. Nak kena kikis sikit. Teruk gam ni. Kita biarkan kejap. Kita layankan. Okay, lepas tu aku tengah tunggu lampu untuk sini. Lampu ni dengan lampu ni. Lampu bawah ni, lampu reverse. Lampu ni dah ada dah. Hari tu aku dah buat lampu depan.
Sekejap. Lampu depan warna putih. Ni putih kiri kanan. Tapi yang ni pun belum sampai lagi. Belah headlight punya lampu aku belum buat. So stay tune untuk part ke-5. Part 6. So ni lampu ni bila sekejap Okay, tutup. Dia akan keluar warna biru dulu. Lepas tu dia dah lama sikit, baru dia keluar warna putih. So ni Sofly. Tapi yang sebelah sana dia macam lembik, aku tak tahu kenapa. Yang ni pun lembik, yang ni okey sikit. Yang keras, yang tu pun lembik. So satu cantik untuk ni cantik lah. So kita tengah tunggu ni. Dah sejuk lah sikit. Tak apa, kita tutup dulu. Kita biarkan dalam berapa minit. Lampu belah belakang pun aku dah buat. Lampu belah belakang pun aku dah buat warna putih. Tu tunggulah yang lain. Alright. Okay, supervisor kita dah buka. Sekarang aku dekat Jalan Pudu ni. Kita nak basuh kita punya kereta tu. So kita tunggu lah. Kita malam.